Uish, seram betul cerita ni. Pada 11 November 2022, pada pukul 3.26 pagi, pintu hospital terbuka kedebang. Ini adalah hospital swasta Sanatorio Finocchietto di Argentina. Kedebang. Guard yang bertugas masa tu selamba je bangun, dengan tenang dia buka tali penghadang untuk seseorang yang tidak kelihatan. Tapi di mata guard masa tu, dia cakap dia nampak seorang nenek yang kelihatan lemah dan kesejukan. Dia minta nama dan nombor IC sambil buat catatan. Lepas tu dia signal tangan. Nenek straight, lepas tu belok kanan. Tak ada hujan, tak ada ribut. Guard tu rasa kesian. Guard tu tukar fikiran. Nenek duduk atas wheelchair, saya hantarkan. Nenek tu cakap tak payah, dia boleh jalan sendiri. Beberapa jam lepas tu, guard tu pergi cek nenek tu. Terkejut dia, nurse cakap, mana ada nenek masuk? Tak ada siapa masuk. Guard pun tunjuklah rekod nama yang dia catat tu. Sekalinya, itu nama pesakit yang dah pagi semalam. Cerita ni sampai masuk berita di Argentina, berita di Malaysia, berita di Indonesia. Tapi tiada siapa ada penjelasannya.